Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Abdul Hanif Ayat bin Abdul Hakim, murid SMK Taman Biduri dari kelas 2 SN. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah komik yang bertajuk Virus Maut. Buku ini diterbitkan oleh kawan-kawan Gempa Stars Sedayan Berhad. Ilustrasi daripada Zoker dan Black Ink Teams, manakala pengarah kreatif Kenny Chuang. Komik ini mengandungi 156 halaman buku surat. Buku ini tentang pasukan adventure untuk menyelamatkan haiwan daripada menyebar wabak penyakit tersebut. Mereka mula menjalankan penyelidikan untuk mencipta senjata biologi dan menyebarkan melalui medium tikus. Pasukan adventure perlu mengambil sampel tikus maut itu untuk menghasilkan vaksin untuk mencegah wabak. Akhirnya, mereka berjaya menghapuskan virus maut dan menyelamatkan haiwan. Tetapi, musuh berjaya melepaskan diri. Nilai murni dalam komik ini adalah berusaha walaupun depan dengan pengejaran. Kesimpulannya, setiap yang kita usaha pasti mendapat hasilnya. Sekian, terima kasih.